Tuan-tuan perasan tak ada hari kita panggil hari malas kita? Tuan-tuan ada tak hari malas? Dia dalam sebulan dia memang ada hari malas tu. Hari Ahad. Oh, Ahad. Oh, dah fix dah, dah tetap dah hari Ahad. Dia ada hari-hari malas dia. Dan dia ada hari-hari rajin kita. Tuan-tuan ingat tak? Kalau hari malas tu tuan-tuan, kadang-kadang kita semayang pun kadang terlewat. Tuan-tuan, ada yang sampai semayang, dia semayang solat fardu zosa. Tuan-tuan tahu solat fardu zosa? Tak tahu. Tak tahu maksudnya tak pernah buat lah tu. Tak apalah, saya bagi tahu berdasarkan pengalaman saya. Solat zosa tu maksudnya, dia gabungkan, di sini, dia tahu asam 4.30 kan? Dia semayang zuhur 4.26. Supaya lepas bagi salam solat zuhur tu dah masuk asar. Tu solat zosa. Kadang kita penat, kita bukan penat, kita macam malas kan? Kadang kita lewat. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kalau kena hari rajin kita tuan-tuan, kita semayang sampai solat duha, 12 rakaat. Kita zikir sampai terapung tuan-tuan, sampai kawan-kawan kena tarik turun balik. Itu kalau kena dengan hari rajin kita tuan-tuan. Sama juga kadang ada hari kita hari yang bodoh. Tuan-tuan perasan tak? Ada hari, bukan hari yang mantap. Dia ada hari yang bodoh. Hari tak berapa bijak sangat tuan-tuan. Contoh, alah bodohnya kenapa lah aku tak bagi signal tadi. Alah bodohnya kenapa lah aku tertinggal kad tadi. Kan ada hari-hari bodoh kita tuan-tuan. Dan tuan-tuan perasan tak? Ada hari bijak kita. Dia punya hari bijak tuan-tuan kalau sampai tuan-tuan. Kalau contoh kawan kita datang minta pendapat cerita masalah. Kata-kata yang keluar daripada kalam kita ni tuan-tuan lebih hebat daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau bagi nasihat, bagi motivasi tuan-tuan, kawan kita macam, kau biar betul ni, kau ni siapa sebenarnya? Sampai macam tu. Kerana tuan-tuan kena pula hari tu hari kita hijau. Kerana itu memang sifat manusia. Kalau kita rasa kita kosong, maknanya mungkin dalam kehidupan kita ni ada kita buat sesuatu yang tak sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Apa kata Allah dalam Quran? Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tuan-tuan, kalau kita rasa kosong dalam kerja kita, mungkin dalam kerja kita 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun ni mungkin kita dah terlupa niat asal kita bekerja. Niat asal kita bekerja tuan-tuan, duit itu keperluan, tapi dia bukan tujuan. Kalau duit dah jadi tujuan tuan-tuan, kita akan kosong. Sebab hidup kita bukan untuk cari duit. Kita perlu duit, tapi tujuan utama bukan duit.